Susah kan nak baca Quran? Hidup dengan Quran. Tidak semestinya menghafal Quran, tetapi mereka adalah pencinta-pencinta dan perindu Al-Quran. Baca tiap-tiap hari, walaupun 1 juzuk sehari. Mereka baca Quran setiap hari walaupun setengah juzuk sehari. Mereka baca Quran setiap hari walaupun 1 muka setiap hari. Mereka baca Al-Quran setiap hari walaupun bacaan mereka gagap. Yatata'ta'u fihi. Bacaan mereka sangkut-sangkut dan gagap-gagap. Nabi sebut wa yatata'ta'u fihi. Tapi dia baca juga Quran kerana kerinduan dan cinta dia dengan Quran. Maka mereka ini dibangkitkan di padang mahsyar dalam satu kumpulan khusus. Nama mereka Ahlullah wa Khassatuh. Mereka adalah Ahlul Quran ataupun Ahlullah. Kita nak hafal 30 juzuk susah. Kita nak ambil jawatan mufti untuk jadi ulama susah. Nak mati syahid susah. Nak jadi awliya pagi tadi pun subuh 7 lebih susah. Baca Quran, hidup dengan Quran. Orang biasa saja. Berapa ramai kita tengok orang biasa saja di kampung yang mengajar Quran je. Allah angkat waktu proses nak pindah beberapa jenazah sebab kawasan perkuburan tu selalu ditenggelami air, lalu diarahkan, keluarkan fatwa di satu negeri, arahkan pindah. Kebanyakan kubur-kubur ni dia tinggal tulang dah. Ada seorang wanita masih lagi kekal dengan tubuh badannya, seolah-olah semalam dikebumikan. Bila diselidik, dia adalah guru Quran. Guru Quran, orang kampung aja. Dia bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Dia bukan makhluk. Ia kalamullah. Sebab tu dia dihormati, dimuliakan. Kalau tak baca Quran dalam solat, tak sah solat. Kena baca Fatihah. Baca hadis tengok dalam semayang. Baca hadis semua. Tak boleh. Tidak sah solat. Sebab antara rukun qawlinya adalah suratul Fatihah. Quran. Subhanallah. Kumpulan yang ada peguam di padang mahsyar. Mereka yang ahlul Quran. Tidak perlu menjawab satu soalan pun. Dan tidak perlu